Rumah freehold di KL khas untuk orang Melayu sesuai untuk warga Pantai Timur. Kalau anda orang Pantai Timur yang kerja dekat KL atau ada anak anda yang belajar dekat KL, projek ini memang sesuai sangat untuk anda jadikan rumah persinggahan keluarga. Inilah dia, Residensi Flora Hijauan Taman Melati. Rumah freehold tapi khas untuk Melayu sahaja sebab projek ni dibina atas tanah Rizab Melayu. Rumah ni dijangka siap pada awal tahun 2029 tapi dah lebih 50% unit dah sign SPA. Itu tandanya projek ni memang tengah laku keras. So, kalau anda nampak video, anda antara orang yang paling beruntung sebab tak semua orang tahu ada lagi harga RM400,000 untuk rumah di KL. Lokasi dia memang strategik, dekat dengan terminal bersepadu Gombak dan LRT Gombak. Dan tak lama lagi, bila ECRL dah siap tahun 2026, orang Pantai Timur boleh naik train terus dari sini untuk balik kampung. So, tak perlulah nak hadap jam panjang lagi. Tidur dalam train, bangun-bangun dah sampai rumah. Kalau anda kerja di KL, boleh jadikan rumah ni sebagai rumah persinggahan bila datang kerja atau urusan. Kalau anak korang belajar di sekitar sini, boleh beli sebagai tempat tinggal anak-anak. Dan bila tak digunakan, rumah ni boleh dijadikan homestay. Sewa harian dekat sini dah cecah RM200 semalam. Jadi, memang ada potensi pendapatan pasif yang tinggi. Bayangkan, rumah 4 bilik harga cuma RM350,000 sahaja. Dan untuk rumah mampu milik pula, harga serendah RM250,000 sahaja. Bandingkan projek dekat sekitar sini, semuanya harga dah cecah RM450,000 ke atas. Jadi, projek ni memang harga bawah pasaran tapi lokasi premium. Kalau anda orang Pantai Timur yang tengah kerja dekat KL atau ada anak anda yang tengah belajar dekat sini, inilah masa terbaik untuk miliki rumah di tengah ibu kota. Rumah freehold lokasi strategik, boleh duduk, boleh sewakan, boleh jadikan homestay. Klik link sekarang sebelum unit habis sebab projek ni memang tengah laku macam pisang goreng panas.